Hai guys, apa khabar semua? Harap semua sihat dan sejahtera. Alright guys, hari ni saya berada di Melaka Mall, di mana ada satu tourist attraction baru telah mula beroperasi. Tempatnya adalah Snow World Melaka. Okay, Snow World Melaka. Jom kita explore sama-sama, kita tengok apa yang ada dalam Snow World Melaka ini. Alright? Pastikan anda subscribe AK Traveller YouTube channel. Okey, ini merupakan senarai harga tiket dia. Ada beberapa garis panduan yang anda perlu follow juga. Pastikan anda follow. Alright. Okey, kat sini dia orang ada sediakan locker jugalah. Kalau you ada bawa barang, boleh simpan barang dalam locker ini. So anda boleh beli tiket dekat kaunter, dan ini harganya. Mereka ada offer juga 5D theater juga sekali. Kalau you nak, harga dia macam ni lah, boleh follow. Hi, welcome to Snow World. Okay sir, hari ni untuk tiket dewasa harga RM48, untuk kanak-kanak RM43. So kalau you ambil itu combo untuk Snow World dan 5D, harga untuk one person harga RM60 lah. So ada diskaun RM8 dekat untuk tiket dua combo tu. So untuk kanak-kanak Snow World with 5D harga jatuh RM55. Pastikan untuk Snow World 3 tahun ke atas baru boleh masuk. Untuk yang 5D 59 tahun ke bawah. Dan juga untuk OKU harga RM10. Warga emas harga RM43. So pastikan tak ada asma, jantung ataupun pregnant. So kita tak benarkan untuk jantung masuk. Maksudnya masalah jantung lah. Yes. Okay. So untuk yang wheelchair pula, untuk OKU wheelchair ataupun bertongkat tidak dibenarkan masuk juga. Okey, kat dalam pastikan you ada pakai sport shoes ataupun seluar panjang lah. So boleh main slide, LED touch and juga main snooker kat bawah. So kalau you pakai seluar pendek, you tak boleh masuk itu main slide lah. Alright, thank you so much for the information. Okay sir, ni balance RM7. Okey, yang ini resit. Okey, resit ni nanti sir tolong ambil kasut dekat depan ni. You tunjuk ini resit. And then ini tiket untuk insurance. So you masuk nanti you scan ini resit. So you boleh keluar dan masuk balik. Tunjuk je ini resit. So boleh terus masuk. Pastikan tidak hilang resit ni. Itu saja. Thank you sir. Okay, thank you so much. Enjoy. So guys, kalau you nak pilih kasut semua ada kat sini. So pastikan saiz kasut anda muat, then only beli. Hello. Okay. So maximum size ada berapa? 44 lah. Alright. Okay, sudah pakai kasut. Sekarang nak pergi kat kaunter. Hello. Hi, morning. Ni nak scan mana ni? Scan yang Okay. So boleh masuk je lah? boleh masuk dengan kita ada cop tangan dekat tangan. Oh, ada tangan. Alright. Ni untuk masuk yang kali kedua lah. Kalau kita keluar nanti kita akan tunjukkan saya tiket dengan cop kat tangan. Okay, right. Kalau nak keluar lah. Okay, right. Thank you. Masuk pun ikut sini ikut. Okay, thank you. Okay, so guys, dah tiba masanya kita nak masuk ke Snow World. Satu-satunya kat Melaka ni. Tak sabar nak enjoy. Hello. Hi. Hello. Yeah, first time. Sudah? Oh, murahnya. Okay. Kita bagi dengan free handle. So dekat dalam kita punya suhu negatif 15 panas sejuk. Wow. So kalau macam saya nak main slide, nak main slow, kalau saya pakai handle, saya punya tangan pun tak sakit lah. Boleh duduk dalam lagi lama, so saya tak perlu keluar masuk. Okay. And then dekat dalam kita ada OOTD spot. So kalau macam saya pakai earring, lagi cantik lah gambar kalau saya nak ambil gambar. So ada warna-warna apa? Boleh tunjuk tak? So untuk warna kita ada warna purple, pink, blue, green dengan hot pink. So saya boleh pilih. Okay. Dan ni dia satu saiz. And untuk kids punya glove pun kita ada warna. Cuma untuk adult punya glove kita ada satu kali warna hitam sahaja. Tapi satu saiz je lah. So untuk cara pembayaran kita cuma accept cash sahaja. Sebab dekat sini kita tak ada line. Okay. Oh, okay. So pakai sini. Pakai di sini dan masuk dekat-dekat. Oh, masuk sana? Nanti naik jalan guide. Tangan situ boleh? Tangan situ.
Besar je. Yang mana saya nak? Mana? Untuk. Sini. Oh. Okey, yang dah ready. Jom kita masuk dalam. Okay guys, so sekarang saya nak masuk dalam Snow World. Sebelum masuk Snow World tu, pastikan anda cukup dengan briefingan. So sekarang kita ada Abang Jo. Dia akan explain sikit apa yang perlu buat, apa yang jangan buat dalam Snow World. Betul? Okay, yes, betul. So hi semua guys. Okay, so sebelum kita nak masuk dalam Snow World, okay, saya nak tanya dulu, nak kepastian untuk orang semua dan yang lain-lain semua juga. Ada asma ke, ataupun pregnant ke, ataupun ada masalah kesihatan, ada ke? Tak ada. Tak ada. Clear. Sihat. Okay. So sebabkan apa kita tak nak ada macam orang sesak nafas kat dalam. Sebab kat dalam Snow World ni adalah negatif 15 darjah Celsius. Memang sejuk sangat-sangat. Sebelum kita nak masuk ke dalam, okay, saya untuk penonton yang lain semua, saya beritahu dulu. Untuk kanak-kanak tak boleh lari, nak main salji boleh main salji, tapi jangan campak terlalu kuat sebab ada yang customer kena mata habis pedih mata dia. So jangan baling-baling, jangan lari-lari semua. Okey. Jom kita semua, jom kita pergi masuk dalam Snow World. Jom. Okay, welcome to Snow World. You tahu tak, I dah mula rasa sejuk dah. Wah, memang cantik lah. Dia punya decoration dia memang lawa. Especially rumah tradisi orang Melayu ni, nampak cantik tau. Okay guys, so kalau you datang ice slide, medical, ice, turkey, macam-macam ada. Contoh walk, kampung water, semua ada tau. Memang guys, dilarang berlari dan melompat di kawasan yang dini. Okay? Nampak? LED dia lawa lampu Kita boleh nampak ikan-ikan. Especially anak-anak mesti suka. Kan? Memang best kalau kita bergambar hidung macam ni, posting ke, kan? Oh, apa nama bang? Nama saya Faizi bang. Faizi? Ya. Bang Faizi, boleh saya Superman tak? Superman tak boleh bang. Tak boleh. Tak boleh Superman lah. Macam mana Tapi kalau abang nak duduk, kalau abang nak main duduk, abang boleh duduk macam ni. Alaskan dengan jaket, kita akan mesin. Tunggu sekejap. Jadi kita akan gunakan mesin. Bawah kita kerja, atas ready. Ya. Betul. Pusing. Dia tepi. Memang licin tau. Licin. Dah boleh. Ada tangan macam ni. Tangan macam ni. Balik. Jangan balik. Oh, tak boleh balik. Ya, tak boleh balik. Oh my god. Okay. Memang laju. Okay, jom. Okay. Thank you. Okay. Okay guys, so kalau anda dah lama main, rasa macam nak minum, kita ada kafe juga dalam ni. Jom kita tengok apa yang ada. Hello. Coffee, kita ada coffee dengan milk tea. Ini buat masa ni ada dua je lah. Wah, memang panas-panas tu. Rasa nak minum je. Memang harus minum. Dah mula sejuk dah badan air. Memang best lah. Sebab dalam sejuk kan. So bila kita dah minum ni, kita akan rasa feel just nice. What
boleh buat macam-macam. Memang cantik semua dia, nampak. Memang best. Kadang-kadang mesti suka main snow kan. Dan kat luar tu panas kan. So anda boleh lah main tengok snow dia. Memang wow. Memang best tau. Pastikan anda datang ke Melaka punya Snow World. Harga pun berpatutan, semua hebat. Jangan lupa subscribe AK Traveller YouTube channel. Memang best, terbaik. Memang cantik tempat tu. Yes. And then kalau nak keluar, put your jacket first and ready go to outside. So follow me. Okay. Okay, go kat sini tak boleh rehat sebentar. Dia kalau keluar terus keluar. Okay. And then put your jacket here and then follow the lines. Go to outside ya. Memang best, tapi memang sejuk. Kalau bawa family memang best lah. Okay, thank you. Okay. Alright guys, so ini merupakan satu pengalaman yang agak menarik juga bagi saya. So kalau anda nak datang, pastikan bawa family ke Snow World Melaka ni. Memang best, berbaloi dengan harga dia. So kita jumpa lagi di lagi satu video. Pastikan anda subscribe AK Traveller YouTube channel. Okay, so kalau ada tempat lain yang menarik, anda rasa saya perlu kunjung, just letak dekat komen je. I akan cuba untuk pergi ke tempat tu dan buat video dan post dekat YouTube channel.